Tindakan pemandu kereta mewah Maserati warga Singapura yang membuat pusingan U di tempat yang tidak dibenarkan dipercayai menjadi punca kemalangan 4 kenderaan. Dalam kejadian lebih kurang 7 malam di kilometer 0.6 Lebuh Raya Link kedua di Iskandar Puteri petang 9 Mei, seorang penunggang motosikal jenis Honda RS maut di lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri Asisten Komisioner M. Kumarasan berkata, penunggang motosikal warga tempatan berumur 31 tahun meninggal dunia akibat kecederaan parah di bahagian kepala dan kaki kiri. Kumarasan berkata, kotak simpanan motosikal mangsa turut tercampak ke laluan bertentangan dan dilanggar 2 lagi penunggang motosikal iaitu Yamaha MT-09 berwarna ungu dan Yamaha X-Max 250. Bagaimanapun, katanya kedua-dua penunggang tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana menyebabkan kematian akibat memandu secara melulu dan berbahaya. Kes turut disiasat di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan kerana menyebabkan kecederaan menggunakan senjata.